sebab tiket free macam-macam kena boarding pass lah apa lah. On the way to Macau. Sup guys, okay, sekarang ni kita orang on the way ke Macau daripada Hong Kong, naik turbojet. Beli tiket, member beli tiket lah, dapat free, pergi je lah. So macam mana korang kena contact lah kawan yang kat depan ni, nanti dia ajar lah macam mana, ataupun search kat TikTok lah, nanti ada ajar macam mana nak dapatkan tiket free untuk turbojet ni. So perjalanan ambil masa dalam lebih kurang 1 jam untuk sampai ke Macau daripada Hong Kong, naik ferry. So let's see macam mana ferry dalam dia kan. Macam okay, quite selesa. And then kita orang agak quite rushing kat lah, kita orang berlari daripada pagi kan, sebab memang dia kena cepat lah, sebab kalau terlepas habis lah, kena beli tiket baru mahal lah tu kan. And then masa kalau korang tak mendarat dekat Hong Kong, macam kita orang mendarat kat Shenzhen kan, so macam kerenah lah, korang kena tunjuk boarding pass. Lepas tu macam-macam lah, so untuk dorang confirmkan tiket tu benda free kan, mesti macam-macam kerenah. Dah sampai Macau. Okay, now kita orang dah sampai kat Macau. So kat Macau ni dia tak ada subway atau metro macam kat Hong Kong, so korang kena naik bas. So dekat bas kat sini sebenarnya boleh katakan setiap kali korang naik $6 lah, 6 Macau dollar. Dia panggil apa? 6 pataka apa tah. So setiap stesen, walaupun korang berhenti dekat ke jauh ke, dia still $6. So korang boleh naik bas. Tapi untuk yang kita orang baru sampai ni, kita orang nak jimat duit, so kita orang akan naik bus free. So bus free ni adalah bus dia macam bus shuttle daripada hotel daripada sini kan, dekat ferry ni ke hotel lah. So kalau korang naik bus ni, korang berhenti je mana-mana stesen, sebenarnya dia akan berhenti dekat mana-mana hotel lah, which is kasino kan. So kita orang nak berhenti kat Grand Lisboa, yang bangunan macam kemas tu kan, yang tempat judi kan. So why not kita manfaatkan lah bus-bus free ni, nak jimat duit. And bus ni dia mula beroperasi pada pukul 9.30. So kita sampai pukul 9. So macam bercanggap lah, panas-panas ni nak menunggu kan. And pada kali ni kita orang pergi ni, cuaca dekat Macau ni sangatlah panas macam kat Malaysia, kecap juga lah. Okay, fun fact guys, Macau ni lagi kecil daripada Singapore. So saiz Macau ni dalam 33 km persegi, while Singapore dalam 734 km persegi. So kalau korang jalan satu hari kat Macau ni pun cukup untuk korang tapau semua tempat sebenarnya. And ekonomi Macau ni mainly generate from casino, which is dia orang earning more than casino dekat Las Vegas actually. Tak payah cakap lah kalau compare dengan Genting kan. So dia macam ada kat sini ada dalam 40 pusat perjudian lah dekat sini. And rakyat Macau sendiri ada dalam lebih kurang 700,000, and terbahagi daripada campuran-campuran Portugis dulu, tinggalan orang-orang Portugis dan orang-orang Cina itself lah. So Macau ni dia bukanlah negara, tapi dia salah satu wilayah dalam China, tapi dia tertakluk dalam macam mana cakap, one country two system macam tu, which is sistem ekonomi or else masih bawah diorang, tapi diorang masih di bawah negara naungan China lah. So kalau korang jalan-jalan kat sini, korang akan banyak nampak tulisan-tulisan Portugis tau, tulisan Rumi, lepas tu bawah dia tulisan Cina. So at least korang boleh baca lah, so senang lah sikit nak jalan-jalan kat sini kan. Nak cari alamat pun senang, sebab kalau kat China alamat diorang mostly tulisan Cina. So kat sini you masih boleh tulis Romanize lagi.
So sekarang kita on the way ke Senado Square. Senado Square tu dia macam tapak-tapak dataran luas je, yang dekat-dekat. Lepas tu ada macam church lah, tinggalan bangunan-bangunan church yang macam cantik sikit lah untuk orang ambil gambar. Okay, so Macau ni dulu sebenarnya dia dijajah oleh Portugis lah. Dia macam zaman-zaman Melaka lah. Melaka kan dijajah Portugis kan. So Macau pun sama pada zaman dinasti Ming. And then after sampai tahun 1999, Macau diserahkan balik kepada China. Datang lambat nampak kan. Balik puri. Yes, ayam pula. Jawa pun faham nasi. Kalau cakap banyak menu. So dah habis makan. So sekarang kita orang on the way jalan nak cari the ruins of Saint Paulo. Tempat tu yang antara yang the most famous lah dekat Macau ni. Dia macam ada satu tinggalan church. Dia macam tinggal satu dinding ni tau. And then kat situ cantik lah untuk ambil gambar. Memang selalu lah kalau kau search je Macau kat IG, memang gambar tu lah yang akan keluar. Odeng, kurin odeng. Dia dah sikit macam, kat mana sikit macam? Tadi yang tu apa tadi? Yang mana? Ni 2 hektar. Dah sikit macam. Babi dia. Kau nampak? Ni mana nak beli ni? 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 Sorry. Ni? Sorry. Finally sampai kat itu lah yang saya cakap tadi, ruins of Saint Paulo. Dinding tu dia macam ada vibe-vibe dekat Rome sikit, kat Itali sikit kan. Macam biasa lah kalau korang nak ambil gambar dekat tangga tu, dekat tepi-tepi tangga tu, memang susah lah Mat. Kau tengok lah berapa ramai orang kat tepi ni yang kita nak tunggu seorang-seorang. So kadang-kadang kalau kita beratur pun orang sini bukannya faham bahasa, main potong. Tiba-tiba nak masuk tiba ada mamat mana dia masuk kan. So macam tabah lah kalau korang jalan-jalan kat sini. Ni pun kat sini berapa lama aku beratur tunggu ni. Tengok ada orang ni tak ada common sense ni. Dia duduk je kat situ. Aku menunggu nak ambil gambar. Lama tau kat sini. Tapi
Tapi sebab saya pun dah give up lah, tempat tu sangat overrated. So saya pun pergilah cari kat Inspo, kat IG, cari tempat yang underrated sikit. So tempat ni dia tak banyak ada, orang tu ada tapi dia taklah spek kat bawah tu. Mungkin orang tak ramai tahu angle ni. So saya pun nampak dekat IG. So macam kita pergilah tempat tu, kita try ambil shot dekat situ. So korang tengoklah hasilnya nanti. And bila jalan-jalan dekat yang atas bukit ni, yang saya naik tangga ni, bila fikir-fikir balik, vibe dia macam vibe jalan-jalan kat Kota Formosa kat Melaka je tu. Sebab ya mungkin both of them dijajah Portugis kan. So macam architecture dia orang lebih kurang ni. Panas kan? Okay, so dah habis janji kat sini. So kita orang nak pergi ke pulau yang belah sana pula untuk Macau. So dekat pulau satu, tak sure nama, Taipa. Okay, so dekat situ dia ada banyak lah yang bangunan-bangunan yang macam kat Europe tu, macam The Parisian, macam-macam Big Ben tu lah. Semua dekat pulau lagi satu. So Macau ni dia macam ada 2 pulau lah sebenarnya, kalau kau nak tahu. Dulu Running Man si Song Ji Hyo terjun dari situ. Oh ya. Kalau tak ada yang bagi jam tu. Bagi jam menara tu lah. Tak yang paling tinggi kat sini lah. Tapi tahu yang ni Ya, menara ni lah. Oh, dah bapak ada tinggi sangat. Bangi jam menara. Dia jaket tower tapi ada bangi jam kat situ. Running Man ada buat Bangi jam. bangi jam kat situ ada. Lompat daripada tu. Apa tali? Tak silap aku Ji Hyo. Bila abang yang kita jaga saya. Jabatan apa tu? Jabatan Pulau Pinang kedua. Dari yang pertama sebelah sana. Jabatan pertama Macau pertama. Aku rasa dia ni banyak meniru. Percakap-percakap langit, benda-benda attraction orang-orang negara orang. Dia tidurnya Paris, dia tidurnya London, dia tidurnya Pulau Pinang tu. Betul-betul kan tak tidur dia. Studio. Jeng. Tambah sikit kak. Wah, copycat siap. Next stop is City of Dreams. Passengers please get off at this stop. Dia kena duduk tu. Mana-mana lah tapi. So now dah sampai kat Londoner. Okay, Londoner ni dia macam bangunan-bangunan yang architecture macam kat UK lah, dekat England kan. So kat sini ada Big Ben, and then dalam tu sebenarnya ada mall and casino lah. So macam kita orang masuk kejap, and then macam aku beli egg tart lah, sebab member suruh beli egg tart kan. I mean try makan egg tart, try rasa yang Macau punya macam mana kan. Tapi itulah, macam aku nak beli banyak tapi macam takut sejuk. Lepas tu bila sejuk bawa balik Desha tak sedap kan. And then luggage pun faham lah.
bersumberkan GPT. So saya tanyalah ChatGPT, kenapa Macau ni suka sangat meniru bangunan-bangunan ikonik daripada negara lain kan? Memang dorang suka copycat ke bangunan-bangunan ke apa, and then tak kena copyright ke? So antara jawapan GPT adalah dia takkan kena copyright sebab bangunan ni adalah macam public. And then bangunan-bangunan ni biasa bangunan lama yang zaman-zaman dulu yang tak ada daftar paten pun. So kalau kena saman pun, nak saman pun, orang yang buat bangunan tu pun dah tak ada kan. So tu one of the thing lah. Kedua, kenapa diorang buat bangunan-bangunan ikonik ni and then buat kat sini kan? Dia macam bukan copycat macam patung-patung ke apa. Memang exactly bangunan tu dia macam buat balik kan. So the reason why adalah dia kata, ChatGPT cakap lah, which is nak bagi orang-orang foreigner ni, macam contoh orang UK, orang France, rasa familiar lah kat sini. Macam diorang berada dekat tempat asal diorang. So diorang boleh berjudi, habiskan duit dengan tenang lah. So somehow like that lah, which is the concept of familiarity tu diorang pakai. So kita orang nak mencari ke tempat ambil laluan nak ke next place, which is the Venetian. The Venetian ni dia sama ke hotel dan kasino, tapi dia ada macam vibe apa dekat Itali sikit. Dia macam ada cathedral, and then ada apa macam dekat sungai Venice tu yang ada apa macam ada kayak-kayak tu, macam ada sampan tu. So nak pergi tengok lah. Cuaca kat sini sangatlah panas man. Sebab kalau korang tengok macam aku tak ada buat banyak footage tu, faham lah. Aku macam memang dah tak ada mood kan nak rakam apa semua. Lepas tengah kaki pun dah sakit kan. Memang barai lah mat. Dengan ketiak basah, semua badan berpeluh, badan pun dah berbau-bau. So macam memang dah tak ada mood lah nak buat rekod-rekod apa kat sini. Memang aku pun nak berjalan pun dah malas sekarang. Finally sampai pun tempat yang baikon lah. So lega sikit. Masa tadi dah barai lah, aku peluh-peluh sekarang ni bola cantik sikit kan, sejuk, semangat sikit nak jalan. So tengoklah macam lukisan-lukisan architecture ni, dia macam dekat apa, macam dekat Greece lah kot kan. Ni lah tempat yang attraction dia. Dan yelah, dekat aku ingatkan langit betul kan atas tu, memang langit fake kan. Aduh, dah lah bangunan pun fake, attraction pun fake, lepas tu hang buat langit pun langit fake juga. Aduh, tak tahu nak cakap apa lah kan. Hidup penuh dengan ke-fake munafikan.
Okay, so dah habis tu kita nak pergi ke Eiffel Tower pula. So kita orang agak excited lagi ke Eiffel Tower. Maklumlah sebab kita nak pergi Paris tak mampu. So kita pergilah Eiffel Tower yang dekat Macau. Lebih kurang lah, tinggi pun lebih kurang lah. So okay lah, not bad. Kalau tak bagi tahu orang yang kita kat Macau, ambil gambar, cakap we are France tau, orang percaya je. Dan Eiffel Tower tu bukan replika semata-mata tau. Dia memang exactly bangunan yang kau boleh masuk sendiri. So korang boleh pergi kat mall tu, ada bangunan yang macam hotel-hotel tu, naik ke tingkat berapa tah, and dia akan tembus ke bangunan Eiffel Tower tu. And korang boleh tengok daripada Eiffel Tower atas tu kan, pemandangan-pemandangan Macau kan. Tapi kita tak ada masa dan malas, so kita tak naik lah atas bangunan tu. Sebenarnya tempat-tempat yang kita orang pergi ni dia cantik waktu malam, tapi sebabkan kita orang kesetukan masa, which is kita ada masa tu waktu pagi je. And then lepas ni kita nak bergerak ke Hong Kong balik, and then takut subway dah tutup apa semua tu, so kita kena balik awal lah. Perkiraannya naik bas tu dalam masa 2 jam nak sampai ke Hong Kong. So kita kena sampai sebelum pukul 8 atau 9. So tu perkiraannya. So that's why kita orang kena balik awal dan tak sempat nak tengok kecantikan Macau ni pada waktu malam. Sebab macam Eiffel Tower, Big Ben tu semua cantik waktu malam, lampu-lampu dia. So itulah tarikan Macau sebenarnya. Dia orang dikira macam City of Lights lah. Tapi ya, kita tak ada rezeki dah nak tengok benda tu. Maybe next time kalau datang lagi kena tidur sini ke baru boleh tengok kan. Ambil gambar, ini rekod. So lepas ni kita akan pergi ke tempat yang terakhir untuk trip kali ni, which is the Fisherman Wharf. Dan tempat tu pun dah dekat dah dengan bus station untuk pergi ke Hong Kong. So okay, ni tengah tunggu bus ni. Sambil-sambil tu jalan-jalan je buat rekod video. Oh, semua ni kuat juga makan bateri Tapi dia senang cas. Dia senang drain, senang cas. Laju lah dia cat. Laju setengah jam dah. Dia full kan. Lepas tu power bank backup dia bagi pun tak kuat sangat ni. Amin. So nama tempat seterusnya adalah The Fisherman Wharf. Tak tahu kenapa nama The Fisherman Wharf, sedangkan tempat dia dia macam hotel, and then kat belakang-belakang tu ada satu bentuk Coliseum lah. Dia macam ala-ala Coliseum dekat Rome. So kalau korang tak mampu nak pergi Rome nak tengok Coliseum, korang boleh pergi sini lah nak tengok Coliseum. So jalan sikit depan tu, nanti kita nampak the Coliseum lah. Power kat diorang dapat buat macam ni lah. Dia tak ada nampak macam baru bina benda ni. Dia macam nampak ada stain. Dia tak tahu macam mana diorang dapat buat nampak benda ni dah lama, sedangkan benda ni baru je kan. Ingatkan boleh masuk dalam tu, tapi tak boleh masuk. So macam ada lawa pula awet tu, tapi itulah awet orang. Tapi itulah dia block. Dia kata kalau kau tak boleh masuk. So baru fikir nak buat konsert kat situ. And then imagine orang tengok aku nyanyi kat Coliseum kan, tapi tak boleh.
Okay, itu je lah guys untuk video kali ni. Untuk Macau 1 hari je. So dah habis dah 1 hari kat Macau. So cuba korang teka and komen kat bawah, ke mana lepas Macau ni vlog saya akan pergi, Shenzhen ke, Hong Kong ke. Cuba komen kat bawah. So guys, macam Coliseum dekat Itali, tapi ni fake one, made in China. Okay, so dah habis kat Fisherman Wharf. So kita orang pun pergi kat terminal bus. So terminal bus ni okay lah, tadi suruh korang teka, I teka lah. Actually sekarang kita orang on the way ke Hong Kong. So vlog lepas ni either Shenzhen ataupun Hong Kong, tapi mungkin Hong Kong kot. So sekarang mesti nak tahu apa yang kita orang buat kat Hong Kong selama 3 hari kan. So okay, kalau nak tahu jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi video akan datang. Bye.